Alhamdulillahirabbil Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya nak perkenalkan beberapa minit yang ini kita untuk kelas fiqh wanita ialah Ustazah Nur Humairah, berasal daripada Kedah, Penang. Penang. Lulusan Al-Azhar. Ikutkan Ustazah memang tauliah untuk Negeri Selangor, bagian Al-Quran ni Ustazah. InsyaAllah Ustazah dah buat dah tajuk fiqh wanita ni, surah-surah lain. Jadi insyaAllah Ustazah, saya serah kepada Ustazah untuk memberikan kelas hari Rabu. So mungkin Mam tu boleh bagi-bagi share-share. Betul. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kurnianya, nikmatnya yang tidak terhingga. Kita hari ini dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam satu suasana yang harmoni dengan niat lillahi ta'ala untuk menuntut ilmu. Maka majlis ilmu ini yang kita adakan ini adalah majlis yang dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat, yang mana Allah sangat suka kepada orang yang berada dalam majlis ilmu. Puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati puan guru saya juga Ustazah Bushra, dan sahabat-sahabat, ibu-ibu dan adik kakak yang dikasihi sekalian. Sukalah Ustazah nak sebut tentang tujuan kita hidup di muka bumi ini tak lain dan tak bukan kita semua faham bahawa kita ni dituntut oleh Allah Ta'ala untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ya. Bila kita sebut di sudut pengabdian, apakah ubudiyah yang kita nak lakukan untuk kita persembahkan kepada Allah? Disebabkan kita ni dalam majlis ilmu yang khusus untuk ilmu fiqh, maka kita kena tahu apakah peranan fiqh dalam hidup kita.
fiqh ini dia sebagai apa? Adakah dia tu umpama macam kita makan nasi, dia perlu ada lauk, atau dia sebagai dessert saja? Macam contoh ada kari pap. Tak ada kari pap pun boleh juga kan? Kenyang juga. Makan nasi, tak ada lauk. Makan nasi saja pun boleh juga dengan kicap. Kenyang juga. Jadi apakah kedudukan ya, kita sebagai hamba Allah ni, kenapa kita perlu belajar ilmu fiqh? Ya? Baik. Untuk kita lebih memahami. Nah, saya nak petik sikit tentang sirah. Nabi SAW diutuskan oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul. Pada peringkat awal, dengan wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, iaitulah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan ayat itu, Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Dan sekaligus itu juga bermaksud kepada kita. Kita sebagai hamba Allah juga kena cari ilmu. Dan kalau ikut pada sirah penurunan surah ni, ya, Nabi melalui 6 fasa. 6 fasa penurunan surah, iaitu ada fasa 1 sampai fasa 6. Fasa 1 hingga 4 adalah dalam tempoh waktu Nabi berada di Makkah Mukarramah. Daripada fasa 1 hingga fasa 6, banyak ayat yang diturunkan yang berkisar pada tentang tauhid ataupun akidah. Jadi fasa 1, fasa yang pertama adalah tahun pertama kenabian Nabi. Tahun pertama hingga ketiga kenabian Nabi, surah yang diturunkan hanya 5 saja. Peringkat fasa pertama 5 surah saja. 5 surah inilah yang salah satunya Iqra'. Dan kemudian Nabi dinobatkan menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul apabila turunnya wahyu Allah Ta'ala pada surah Al-Mudassir. Bila Allah kata, Ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Maka di situlah Allah perintahkan Nabi supaya tidak duduk saja kat rumah, keluarlah menyeru orang ramai, menyeru masyarakat Quraisy untuk beriman kepada Allah. Rentetan daripada surah itu, bila Allah kata qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan, maka Nabi pun mengumpulkan ya, kerabat atau tetangga saudara yang terdekat di Bukit Safa. Itulah kali pertama ya, Nabi mengumpulkan masyarakat Quraisy dan Nabi mendapat tentangan yang hebat. Di mana Abu Jahal kata, celaka engkau Muhammad, kerana ini kau nak kumpul kami. Ya? Jadi Nabi melaksanakan perintah Rasul. Untuk jadi Rasul, semua peringkat Rasul mesti melalui fasa kenabian. Dan tidak semua Nabi adalah Rasul. Ya? Jadi, bila fasa 1 berakhir, berlalu, masuk fasa kedua, turun 33 surah. Dan surah ni masih lagi menceritakan tentang beriman kepada Allah. Ya? Itulah tahun keempat dan kelima kenabian. Turun 33 surah. Di antaranya surah yang mencela. Surah Al-Masad. Tabat yada abil habib wa tab. Okay. Lepas tu, selain daripada fasa kedua ni, ialah fasa di mana Nabi mula bergerak dalam dakwah. Okay. Dan fasa ketiga yang seterusnya adalah waktu tahun yang ke-6 hingga ke-10 kenabian. Ini yang paling getir sekali. Fasa ini turun 48 surah. Namun keadaan ketika itu sangatlah hebat, tentangannya sangat hebat sehingga berlaku pemboikotan terhadap Nabi SAW dan pada seluruh umat muslimin. Dan pada tahun itulah juga Allah uji Nabi SAW dengan kewafatan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dan diikuti dengan bapa saudaranya. Jadi
inilah waktu yang sedih sangat. Tapi Nabi tak gentar. Nabi terus juga nak berdakwah cerita pasal beriman, beriman, beriman. Ya. Tak lagi kita akan masuk pada satu kenapa Ustazah kaitkan dengan sirah ni. Kemudian masuk kepada fasa yang keempat, Nabi mula pergi ke Taif. Fasa yang keempat adalah di mana Nabi melalui fasa yang Allah berikan penawar kepada kesedihan Nabi, iaitu Nabi dianugerahkan dengan Isra' dan Mi'raj. Jadi bila tahun yang seterusnya, fasa yang kelima, itulah fasa ke-14 kenabian, yang itulah bahawa Nabi berhijrah ke Madinah. Baik. Jadi bila hijrah ke Madinah, tahun pertama hingga kelima hijrah ni, fasa kelima ni, itulah turunnya surah Al-Baqarah. Yang kita selalu baca surah Baqarah. Baqarah ni dia adalah cerita mengenai hukum hakam. Di sinilah berlakunya penurunan syariat kepada umat Islam. Di mana sebelum tu, pensyariatan, solat semua tak buat lagi. Belum berlaku. Bila di Madinah, barulah diturunkan ayat tentang pengharaman arak, tentang wajibnya solat, tentang wuduk, tayamum dan sebagainya. Jadi, Nabi selanjutnya pada fasa yang keenam, Nabi itu fasa yang terakhir sebelum itu tahun yang terakhir lah. Di mana Nabi menyempurnakan pohon Islam. Ya, di mana berlakunya pembukaan kota Mekah, dan lepas pada tu bila dah sempurna, Nabi pun wafat. Okey. Baik, cerita dia nak bagi tahu kita ada pada umur-umur perempuan, ibu-ibu sekarang, kita kena sangat partikular ataupun teliti dalam pemilihan ilmu yang kita nak belajar ni. Kalau perempuan masih muda remaja, maknanya boleh belajar macam-macam. Ibarat macam kita muda dulu, orang kata belajar, nak belajar sulam, sulam pun belajar. Orang kata belajar ni, sulam tekak pula, tekak pula. Lepas tu orang kata belajar buat kek pun nak belajar juga. Kan? Semua nak belajar ni. Lepas tu ada anyaman, anyaman pun masuk buat kelas. Lepas tu belajar Quran, ada pula taranum pun masuk. Itu zaman muda. Perempuan masa muda, tenaga banyak. Lepas tu otak semua pick up. Jadi compare dengan sekarang ni, kan? Kalau belajar hari ni, minggu depan tak ingat dah. Kalau kita nak sumbat macam-macam, keinginan ada. Tapi nak buat semua, mampu tak? Bawa kereta pun tak mau dah sekarang. Malah. Orang kata pergilah kedai, pergilah AOI. Minta ampun. Kalau pergi tu kan sesat. Lepas tu pula mana? Wing mana? Lepas tu wing jumpa wing chicken je. Banyak sangat wing, tak faham. Ya? Ni yang kata benda yang susah-susah ni, handphone kita tak tahu nak buka ni macam mana. Sebab tu, bila sebenarnya inna dina yusrun. Agama itu mudah. Mudah di sudut mana? Allah menjadikan, ya, kita ni, semua ni adalah mendapat status, tak payah kira lah status apa, abaikan status anak dara ke, ibu tunggal ke, janda ke, tak payah. Ini status yang semua orang dapat, iaitu status mukallaf. Apakah mukallaf? Mukallaf ialah orang yang dipertanggungjawabkan. Apakah tanggungjawab yang diletakkan di atas batu jemalah kita ni? Dalam kita, bila kita dah, maksud tadi, umur kita ni dah senja dah. Anytime je malap. Bila umur senja ni, kena pilih yang betul-betul. Yang memberi manfaat, yang sangat berguna untuk kita bawa pada
Allah Ta'ala. Nak persembahkan apa? Nak sembahkan sulaman ayam-ayam tekak kita ke? Nak sembah apa? Ni aerobik ni. Sembah aerobik. Kita tak cukup lagi. Yang kita nak sembah, nak bawa, nak jumpa Allah ni. Kalau kita tengok uh, surah Al-A'la. Surah Al-A'la ni perempuan selalu baca. Sembahyang witir baca. Dan surah Al-A'la ni surah yang Nabi selalu baca, terutamanya bila hari raya dan solat Jumaat. Kalau dia jatuhnya hari raya pada hari Jumaat, Nabi akan baca 2 kali. Maknanya surah tu surah yang sangat penting. Dia juga digelar, dipanggil surah Musabbihat. Sebab dia bermula dengan tasbih, sabbihis. Okay? Dalam surah tu disebut alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada alladhi qaddara faja'alahu ghusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Lagi innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Okey, sampai situ. Wa nuyassiruka lil yusra. Allah sebut dan kami mudahkan kamu. Apa yang dimudahkan Allah? Agama ni Allah mudahkan untuk kita. Kalau lah orang kata semayang susah. Susahnya nak semayang, nak kena pakai telekung, nak kena pakai stokin. Right. Kalau kita tengok perintah syariat, sebenarnya Allah berikan kepada kita paling mudah. Perempuan tengok daripada dulu, kini dan selamanya. Apakah kita dulu ada, kalau kita tengok pendidikan kurikulum pendidikan, dia sentiasa berubah. SPM, lepas tu dulu ada SRP, lepas tu PMR, lepas tu tak tahu apa benda pula apa lagi. Maknanya sentiasa berubah, tapi tidak pada syariat. Syariat tu dia tetap daripada dulu. Selepas Nabi melalui Isra' dan Mi'raj, bila Nabi telah dapat semayang yang ditaklifkan 5 kali sehari, tidak ada penambahan dah selepas tu. Kok lah tahun 2025 solat jadi 6 kali sehari tau. Semayang subuh naik rakaat, kena semayang 4 pula. Tak ada. Kita tetap sama aja. Solat isyak, yang menambah ialah sunat. Tapi di sudut fardu yang kita kira taklif tadi, yang kewajipan tadi, dia tak ada perubahan. Maknanya agama ni sebenarnya tak susah. Kita nak faham syariat dan kita nak melaksanakan syariat. Bila disebut inna fa'atiz zikra, kat situ ayat dalam surah Al-A'la, perkataan zikir ni, fadzakir inna zikra macam mana? Fadzakir inna zikra inna fa'atiz zikra. Okey, itu yang ayat lain tadi. Perkataan zikra ni maknanya tazkirah. Tazkirah, kita mendapat peringatan atau kita bagi peringatan. So, apakah peringatan yang dituntut dalam ayat ni? Peringatan yang disuruh ialah berdasarkan 3 perkara. Pertama, suruh cari ilmu. Sebab tu tadi, saya sebut ayat Iqra' tadi. Bukan kata kita ni umat Nabi Muhammad saja yang disuruh mencari ilmu. Nabi sendiri kena cari ilmu. Dan tok guru dia adalah Malaikat Jibril. Jadi, yang pertama sekali kena diingatkan kita cari ilmu. Maka dengan cari ilmu tadi, nombor 2, barulah kita disuruh bila ada ilmu beramal. Perempuan pergi kelas banyak. Pergi kuliah sana, kuliah sini. Sampai kadang-kadang tak sempat makan. Tak sempat masak. Tok lelaki makan sendiri lah, pandai lah, pergi carilah kedai. Saya ni sibuk ni, banyak kelas ni. Buku nota cantik banyak. Perempuan cek balik amal banyak mana. Yang dah tulis-tulis tu, ustaz kata ada doa. Nampak tak tulis doa. Tak dapat tulis doa, snap gambar. Cek. Ambil gambar. Kan? Hak snap tu tengok ke tak? Tak tengok.
Hak tu dia tengok tak pun tak baca. Bila banyak ilmu kita ambil, kita tak amal, tu yang jadi padah tu. Hatta dalam satu hadis, Nabi SAW menceritakan bagaimana orang yang ada ilmu, dia diheret ke dalam neraka, dengan tali perutnya dikeluarkan mengelilingi dalam neraka, dan orang dalam neraka semua berkerumun. Kau ni aku kenal. Kau ni bukan ustazah ni kau. Kau ni bukan ustaz ni kau. Ya, betul. Tapi kenapa kau dalam neraka? Sebab aku cakap saja tapi aku tak buat. Nah, ini peringatan juga pada para asatizah, terutama ustazah sendiri. Makna, kalau dia mengajar, dia pun tak buat. Dia dulu-dulu awal-awal lagi kena umban. Orang lain yang belajar pun, dia tak buat, sama je. Ha. Maka, bila kita kata ilmu tu kena dengan amal, ni kalau perempuan datang majlis ilmu, ya, apa niat? Niat sekadar nak jumpa kawan, niat untuk isi masa lapang, atau niat nak dapat ilmu. Tak cukup niat dapat ilmu. Kena niat dapat ilmu nak amal. Jangan stop kat situ. Niat dapat ilmu ni nak amal. Tak guna dapat ilmu tapi tak amal. Makna kita seolah-olahnya macam perempuan lah, seolah-olahnya perempuan ada kat rumah, kopal ada, apa, kerek-kerek semua ada segala macam dah. Kan? Ha, semua pirate semua ada. Lepas tu kumpul banyak-banyak. Oh, dalam almari. Tengok hari-hari. Museum. Tengok ni pinggan ni beli. Oh, ni pinggan masa kahwin. Oh, nostalgia. Ni pinggan ni orang hadiah. Ini ni masa hari jadi tahun berapa? Tahun umur 50 dapat hadiah dah. Tapi satu pun tak pakai. Agak-agak apa jadi? Perempuan mati esok dia hempak pinggan mangkuk tu je. Bukan masuk hempak pinggan mangkuk tu. Nak jawab pasal soalan pinggan mangkuk pun tak terdaya dah. Belum tanya amalan lain ni. Ha. Apa yang kita ada, apa yang kita ada semua, apa yang kita duduk di dunia ni semua akan dihisap. Ha. Semua perbuatan akan dihisap. Ha. Makna perbuatan, pemilikan akan dihisap. Tak ada satu pun yang terkecuali. Begitu juga ilmu. Pada hari akhirat, ilmu akan mendakwa. Aku ni kau ambil tapi kau tak amal. Bila dia cakap macam tu, kita nak deny macam mana lagi. Ha. Saya percaya semua banyak ilmu. Kalau kata buku nota semua banyak ni. Salin beberapa almari penuh. Ha. Kalau beli kitab, siap not kitab ni, saya duduk perhati tengok. Selalu penuh tanda nota ni. Tanda tulisan garis dengan segala bagainya. Kita kena apa ni buat perubahan. Dan dulu kita boleh buat macam tu, tapi sekarang kita kena berubah lah. Tak boleh kita nak kekal dengan sikap lama kita. Kita kena ada action sekarang ni. Kalau kita tak bertindak melakukan sesuatu, maka kita akan masih seperti dulu juga. Ha. Maka ilmu kena dengan amal. Ya? Sebab tu saya lebih suka. Kalau apa-apa kita dapat, hafallah tu juga. Ha. Sebab itu guna berguru. Macam kita ni bertalaki kitab. Talaki kitab, guru tanya anak murid kena jawab. Itu yang ingat. Betul. Kalau tak kena tanya, memang tak ingat. Tapi bila kena tanya, memang tobat lahum esok tak pergi dah. Dia kata, kena tanya nanti. Leceh tu kena tanya. Tak nak lah. Okay. Nanti malu. Dia sebenarnya, itu adalah tanda nak polish ingatan kita. Jadi, yang ketiga pula, yang dikatakan tazkirah yang perlu, ialah pesanan untuk beramal dengan ikhlas.
Beramal dengan ikhlas. Orang yang beramal tapi tidak ada keikhlasan, maka bendanya semua habis. Akan jadi seperti haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Bagaimana? Iblis telah bersumpah setia. Kata depan-depan, dia berdialog dengan Allah. Dengan apa yang kau telah sesatkan aku akan la uzayyinannakum, akan aku hiaskan mereka dengan dunia, manusia ni. Wala ughwiyannakum ajma'in. Dan aku sesatkan mereka semuanya. Illa minhum ibadakal mukhlasin. Melainkan hamba yang mukhlis. Ada satu pantang daripada iblis ni, ialah apabila kita ikhlas, dia tak boleh nak ganggu. Senjata kita sangat, kita ada senjata tu tapi kita tak pakai. Senjata ikhlas. Kalau kita ikhlas, memang iblis tersungkur rebah. Tapi sebab kita ni kadang-kadang tak ikhlas. Bila kita tak ikhlas, itulah yang menyebabkan kita ni buat buat banyak, nampak buat banyak. Tapi malangnya. Sebab dunia ini adalah nabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji mana yang amalnya baik. Apa yang amalnya baik? Amal tu amal soleh. Lepas tu ikhlas. Masalah sekarang kita tak tahu. Tapi na'udzubillah, bila di akhirat, pada hari yaumul hisab, dibentangkan segala amalan dan kita rasa kita buat banyak sembahyang tarawih 20 rakaat. Kan? Kita sedekah. Kita masuk majlis ilmu. Kita khatam Quran. Oh, beria ni Ramadan khatam Quran dahsyat kau-kau ni. Sampai pukul 1 pagi baru balik. Jadi, semua yang kita buat tu, Allah sebab pandangan Allah bukan pada wajah kita. Macam nasyid lah. Hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Jasad lahir tumpuan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Tu selingan sedikit. Sebab Allah, Nabi sebut, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila apa ni? Ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Yang nak tengok hatinya Allah. Manusia kita boleh hukum dengan zahir. Dia tu baik, muka dia senyum selalu. Dalam hati menyumpah kat kita. Mana kita tahu? Baik. Untuk nak lebih jelas lagi, Ustazah nak bawa hadis dalam hadis Matan Arba'in, hadis 40. Ya, ada hadis yang kedua daripada Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, hadis ni panjang. Ya, hadis ni panjang. Rasa semua ingat saja kan? Hadis 40? Kan? Hadis yang kedua yang tentang Islam, iman, ihsan. Okey. Jadi pada satu hari, untuk kita pendekkan, pukul berapa ni tak ada jam. So tak kena tengok jam sebab nanti pelajar. Nanti lagi 15 setengah jam. Okay. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال Ya Muhammad, ikhbirni anil Islam. Datang seorang lelaki, pakai yang cantik, putih, bersih. Memang orang pun tak pernah nampak dia. Rambut dia tersisir rapi, berminyak, bersikat. Sebab orang Arab biasanya hidup dalam debu. Memang debu. Rambut tu pun kering. Kan? Jadi sebabkan udara dia tu, debu berterbangan. Maka tiba-tiba dia ni macam baru lepas mandi. Pelik ni orang ni.
Datang duduk depan Nabi bertemu lutut. Okey. Bila duduk bertemu lutut, dia pun tanya. Dia kata, lelaki tu kata, ya Muhammad, ikhbirni anil Islam. Maka jawab Nabi SAW, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjal bait in istata'a ilaihi sabila. Maka dia jawab sadaqta. Bila Nabi jawab Islam tu apa? Orang lelaki ni jawab benar. Macam seorang guru mai tanya seorang anak murid. Tapi sebabkan para sahabat semua tak kenal dia tu siapa. Maka fa'ajibna lahu yas'alu. Maka kami pun takjub, heran. Lepas tu dia kata pula, qala fa akhbirni 'anil iman. Suruh cerita pasal iman. Maka Nabi jawab lagi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadrihi wa khairihi wa syarrihi. Jawab dia, sadaqta. Fa akhbirni 'anil ihsan. Dia jawab, tanya lagi satu soalan tentang ihsan pula. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Dan dia tanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Maka dia tanya lagi satu lagi soalan, fa akhbirni 'an amaratiha. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Jadi cerita dia sampai soalan ni, bangsa dia pun pergi sementalaqa, dia pun bangun, pergi. Maka Nabi berkata pada Ya Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu tak siapa yang datang tanya tu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka jawablah yang mengeriwayatkan hadis ni, kata aku jawab Allah dan Rasulullah tahu. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Maka datanglah dia ni, Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, untuk mengajarkan kamu dinakum. Okey. Tengok kat whiteboard pula. Sekarang kalau mengajar kena ada whiteboard. Ha. Dalam ada whiteboard tu pun dia lirik dulu, tak angkat. Dalam ada whiteboard tu. Kalau tak ada whiteboard lagi rapat. Apa yang dia ajar oleh malaikat Jibril adalah ad-din. Ad-din tu apa? Agama. Inna dina 'indallahi Islam. Okey. Bila kita sebut ad-din ni semua kita faham. Dan hadis ini adalah, ya, kalau kita lihat kepada keistimewaan hadis, ia adalah hadis yang merangkumi semua amalan zahir dan batin. Semua ilmu syariat adalah lahir daripada hadis ni. Sebab tu bila kita belajar pasal apa yang kita nak belajar ni, ilmu ni, ya, macam tadi saya sebut ayat yang fazakir inna inna fa'ati dzikra, yang nak bagi tazkirah tu adalah tentang ilmu, tentang amal dan tentang ikhlas beramal. Dan bila kita sebut ilmu, apa dia ilmu? Ilmu tu ada dua. Satu ilmu fardu ain dan kedua ilmu fardu kifayah. Nah, bila kita sebut mukallaf, maka atas tertungguk atas kepalanya tu adalah fardu ain. Kalau fardu kifayah, ya, bolehlah perempuan tak datang pun tak apa. Sembahyang jenazah tak apalah. Ada orang lain. Makna fardu kifayah ni adalah ditanggung oleh orang-orang yang ahlinya ataupun orang yang ada kepakaran. Contoh, perempuan nak keluarkan zakat. Nak keluarkan zakat. Sebab kita kadang-kadang kita pergi belajar kelas, contohlah belajar fiqh. Fiqh ni nak bagi tahu punya banyaknya ilmu dia, ya. Ada fiqh ibadat, ada fiqh muamalat, ada fiqh siasah, ada fiqh jenayah, ada fiqh lagi apa lagi faraid. Banyak fiqh ni. Perempuan nak belajar ke semua? Perempuan duduk Azhar 4 tahun pun tak habis tau.
Balik sama masuk UN pula. Tak habis lagi. Oh lah, baca berat nandang. Baca yang fiqah pening pada dah. Kita ni, dalam hidup kita, ada orang yang ada kepakaran. Contoh, perempuan nak keluarkan zakat. Perempuan tak payah duduk study. Masuk universiti dulu. Nak keluarkan zakat, harta ni macam mana? Nak kena belajar. Letih lah lagu tu. Perempuan pergi pusat zakat. Pergi declare kat dia. Saya punya harta banyak ni. Saya ni ada emas banyak ni. Lepas tu dia tolong kira. Macam mana, macam mana. Perempuan tak boleh kira. Bila dia kira, dia orangnya ahlinya. Faham tak? Ha. Maknanya kita tak perlu nak. Ni kalau macam tu, semua orang nak jadi qadi. Pasal apa? Saya nak kena buat hukum macam mana nak hukum ni. Orang punya masalah kita pun duk fikir. Dia ni kena curi barang, kena samun. Dah tu anak dia kena rogol. Macam mana ni hukum ni? Dah, itu adalah bawah mahkamah syariah. Orang yang belajar ni, sampai jadi peguam syariah, dia fikirlah tu. Jadi kita ni Allah tak suruh nak fikir semua. Fikir benda yang penting je. Itu pun dah buat dah. Hak penting tu, hak yang kata fit ibadat pun tak settle lagi sampai umur dah lepas pencen dah. Dah umur dah senja-senja dah pukul kata mari, rumah kata pergi, tak siap lagi. Baik, daripada adil ni, daripada hadis tadi, maka terlahirlah tiga, satu, dua, tiga. Mana-mana Ustazah pergi, Ustazah memang cerita benda ni. This is the basic. Ya? Perempuan jangan buka kitab lagi. Kalau buka kitab yang ni tak faham tak usah. Tak faham lagi. Banyak lagi tak faham. Ni dia punya summarize ya. Ataupun sinopsis ya. Untuk kita faham apakah dia agama. Agama itu ada permulaan. Dia tanya Islam. Kan Kak JB tanya Islam. Masa kecil-kecil kita pun dah hafal dah. Mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang lima waktu. Tak hafal tu. Berpuasa di bulan Ramadan, zakat dan haji hendaklah ditunaikan. Inilah Islam. Apa benda Islam ni? Kita dah dapat dah idea dah. Kemudian kat sini ialah iman. Sebab berdasarkan soalan yang malaikat Jibril AS tanya kepada Nabi SAW. Bahawa iman, Nabi pun jawab. Dan yang terakhir adalah ihsan. Bukan selama darul ihsan. Dia sebut ihsan ni, ingat selama darul ihsan. Ni ihsan ni, baik. Inilah dia lahirnya ilmu-ilmu dalam Islam. Ilmu yang kita sebut balik pada tadi, bila Ustazah sebut, perempuan pada umur sekarang ni must be very selective. Pilih yang mana nak belajar. Jangan orang kata semua nak ini nak jadi macam Farizah tu. Dia baca Quran sedap no. Kita bukan nak masuk musabaqah dah. Perempuan tak masuk dah, tak laku pun. Yang Hajah Rogayah tu zaman bila tu. Ada masuk selebriti lagi tak? Ada orang panggil TV panggil tak? Tak panggil dah. Dia sekali je. Naik jadi Johan. Musabaqah. Hajah Rogayah. Habis itu senyap. Sebab tu, bukan dituntut wajib pun kita belajar nak bayati, nahwan, apa segala bagai. Yang suruh baca bagi betul. Yurattilul Qur'an tartila. Tartil tu je. Jadi, baik. Tengok pecahan bidang ilmu. Yang dikatakan Islam ni ialah ilmu apa? Sebab dia berkaitan dengan solat, zakat, puasa kan? Maka di sinilah ilmu fiqh. Ini adalah ilmu fiqh. Yang di sini ialah tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan rasul, dengan kitab, dengan qada qadar. Maka di sini kita sebut ilmu apa? Akidah.
Ilmu tauhid lah. Tauhid. Dan yang terakhir sekali, bila kata an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah macam mana kamu nampak Allah tu tengok kamu. Tapi kamu tak nampak. Tapi Allah nampak kamu. Jadi di sini kita nak, yang ni ramai orang lepas pandang ni. Ramai orang terlupa. Dia rasa tak penting. Wahai ini, nanti Ustaz akan ceritakan bagaimana peranan setiap salah satu ni semua dah berhubung kait sama-sama. Sama sendiri. Ini kita bagi ilmu tasawuf sama-sama. Maka, baik. Kalau kita fokus pada fiqh. Daripada kecil kita dia ajar solat. Betul kan? Kita kecil lagi tengok mak ayah kita semayang. Kita pun semayang. Tak tahu wuduk, belajar wuduk. Tapi bila orang tanya, solat ni sembah siapa? Tak tahulah sembah siapa. Dia boleh jawab macam tu. Tak tahulah sembah siapa. Tengok mak ayah duduk tunggang tunggik, aku buat juga lah. Ha. Bila ditanya Tuhan tu ada di mana? Atas bumbung kau? Ha, boleh jadilah atas bumbung. Seperti kita jadi soalan macam budak tadika. Budak tadika, bila kita kata jangan buat nanti Tuhan lah, Tuhan nampak. Tuhan kat mana? Ada kat atas tu kau? Oh, dia pun dorong malah kat atas. Budak tadika, adakah mentaliti kita dah dah tua bangka ni macam budak tadika? Itu maknanya kita tak faham tauhid. Tak faham lagi akidah ni. Bila solat, kita tak rasa keberadaan Allah. Solat, macam mana orang kafir Quraisy kata, solat ni hadap batu. Apalah orang Islam ni hadap batu 4 segi ni. Seolah-olahnya, Tuhan kamu ada dalam batu ni ke? Jawapannya mana ada Tuhan kat situ? Itu hanyalah satu pemusatan. Nak diarahkan kiblat. Tujuan Kaabah tu. Tapi Allah tu di mana? Allah ada di mana-mana. Jawapan dia, Allah memang ada di mana-mana. Bahkan Allah lebih rapat dekat dengan hablul warid. Mana dekat dengan kita punya urat kerongkong. Maksud, orang yang nak mati, Allah memang dekat. Nah. Maka bila kita sebut buat ibadat, kita solat tarawih, solat witir, solat sunat bagai-bagai. Tapi bila di sudut keyakinan, kewujudan Allah itu tidak lagi terpahat dalam hati, bahaya perempuan. Kita solat tu solat apa? Nama apa solat ni? Itu makanya bila kita solat, ramai orang tak khusyuk. Allahu Akbar. Sekejap nak pergi beli daun kari tak ada. Nak buat kari, daun kari tak ada lagi. Nak pergi minta kat rumah sebelah. Itu yang solat kita ni tak sempurna. Nabi SAW solat yang paling sempurna, solat Nabi. Nabi tak solat banyak, tapi satu cukup komplit. Tapi kalau kita semayang kita tak sempurna, maka ulama suruh kita buat bagi banyak. Maksudnya, kalau kita semayang satu tu, kata contoh, buat duha 2 rakaat, tapi 2 rakaat tu memang dengan baca surah panjang, dengan khusyuk. Maka kalau kita tak dapat macam tu, kita kena perbanyakkan. Sebab apa? Nak cover. Nak cover kecacatan, kepincangan yang ada dalam. Sebab adalah dalam solat-solat kita tu, yang kita teringat kat lain. Betul tak? Yang kita semayang-semayang, kita apa? Berapa rakaat tu? Kita jadi terlupa. Maka cerita dia bila fiqh ni, fiqh adalah syariat. Syariat, tengok, kalau di sudut tadi penurunan surah. Fasa 1 sampai fasa 4 di sini. Fasa 5 sampai fasa 6 Nabi wafat. Maknanya, mana yang lebih utama yang ini? Kalau perempuan nak cari ilmu, pastikan 3-3 ni ya. Ilmu buat tom yam ke, ilmu nak masak kek, apa sponge cake kan nanti dulu. Bukan tak boleh belajar, boleh. Ni hak ni yang Tuhan nak tanya. Esok Tuhan tak tanya macam mana boleh buat kek brownies.
Yang ni yang kita nak bawa, tuan. Bila kita mati, so akidah nombor satu. Tak tunggu mati, tak tunggu masuk liang lahat. Ketika sakaratul maut, yang ni, orang yang tidak ada akidah, dia boleh tewas bila dihasut. Ketika nazak tu lah, apa ni, iblis akan main peranan paling kemuncak dia, climax. Dia nak bagi orang ni jadi geng dia dalam neraka, maka dia akan hasut supaya tak beriman dengan Allah. Dia ada kes. Seorang ibu yang sakit, dia macam dah nazak dah. Dia kata kat anak dia panggil anak dia, anu, Tuhan ni ada apa tak ada. Lepas tu, mak cakap, baik-baik mak jangan cakap macam tu. Ha, kalau Tuhan ada, Tuhan buat aku macam ni, aku sakit. Ha, macam mana tu? Kalau Tuhan tu ada, Tuhan tu betul lihat nampak aku ni, kenapa Tuhan bagi aku sakit? Menderita bertahun-tahun ni, duduk terlantar ni. Masya Allah. Itu ujian. Ujian di sudut akidah kita pada pengakhiran hayat kita. Sebab itu, dalam hadis 40 ni juga ada hadis yang menyebut tentang seseorang itu dinilai pada penghujungnya, pada pengakhirannya. Macam mana kita baik, bagus masa kita muda, kita rajin baca Quran, tapi tiba-tiba di umur pencen, tiba-tiba rasa macam nak enjoy lah. Ha, tiba-tiba rasa nak pergi Thailand lah. Nak pergi berjalan makan angin, nak tengok perempuan menari telanjang ni. Ada orang yang dia begitu. Masa dia kecil, masa dia muda, dia belajar sekolah agama. Lepas tu dia okey lah. Dia memang buat amal, pergi masjid rajin. Tetapi tiba-tiba digoda oleh syaitan untuk, oh dia hidup lama dah di dunia, takkan dia tak mau merasa sikit. Kan? Takkan dah, Tuhan tu kan maha pengampun. Kalau buat salah, kau minta ampun. Tuhan akan ampunkan dengan risau. Pandainya dia jawab. Jadi duit ada. Kau bila lagi nak enjoy? Dulu kerja. Sampai tak ada peluang langsung. Ini lah, bini pun dah repot dah. Apa lagi nak tunggu dengan bini ni? Pergi cari dengan dai licin ni. Okay. Dalam keadaan, na'udzubillah, bila pergi kat situ, tiba-tiba nyawa tu habis kat situ. Jadi pengakhiran dia dengan su'ul khatimah. Dia nilaian dia di situ. Jadi orang yang pada mulanya memang jahat, kaki rempit, mencuri, merogol, masuk penjara, keluar pusat pemulihan, masuk pusat pemulihan lagi. Lepas tu bila dah keluar, tiba-tiba insaf. Bila insaf dia jadi baik. Yang tu lebih baik. Sebab tu kita kena minta dengan Allah supaya Allah sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami ni supaya sentiasa pada istiqamah taat padamu. Jangan sekali pun rasa teringin nak. Teringin lah. Sesekali ku rasa teringin. Teringin apa? Teringin. Dia benda maksiat ni, dia macam nak try. Try sekali. Rasa macam mana? Macam tu lah orang yang tiba-tiba isap dadah. Dah try yang punca dia try. Lepas tu, tak boleh tinggal. Okay. Baik, kita balik pada sini. Bila kita belajar ilmu fiqh, dia adalah sebenarnya panduan. Macam perempuan belajar dari mandu. Perempuan semua boleh bawa kereta, bawa lori pun boleh kan? Motor. Telefon dulu. Dia dah kosong. Tak ada gambar. Keluar Shopee. Sorry tadi. Baik. Balik pada tadi. Terlupa dah. Kita pun tak karat juga ni.
Bukannya dekat sangat dah. Baik. Bila kita sebut tentang ya, ilmu ni, dia adalah sebagai panduan. Macam perempuan belajar bawa kereta. Dalam kita nak dapat kelulusan bawa kereta, tentu dia ada syarat-syarat, ada undang-undang. Perempuan kena ambil periksa yang komputer kan, yang bertulis, yang tepat pasal dia punya regulate apa ni, peraturan. Traffic light kena berhenti. Apa ni, apa ni yang kuning, garisan kuning, tak boleh stop kat situ. Semua undang-undang ni tujuan dia apa? Untuk menjadikan apa ni, supaya semua pengguna jalan raya tu harmoni. Bila orang langgar jalan kita, memang dia yang salah. Tapi tetap berlaku tak aksiden? Tetap berlaku. Aku tak salah, aku tak buat apa pun. Dia yang masuk sini. Walaupun dia yang masuk kat tempat kita, tetap berlaku juga kemalangan tu. Okay. So, bila kita cakap pasal hukum syariat, syariat ini adalah sebagai satu panduan untuk kita ni nak melangkah. Supaya kita ni berjalan tidak dalam kegelapan. Berjalan dalam keadaan cerah. Tak jatuh lubang, tak jatuh longkang, tak tersadung. Orang yang tak ada ilmu fiqh, dia pun langgar ikut suka. Langgar je dah, jatuh gaung pun tak apa, nanti naik balik. Kita tak nak berlaku macam tu. Ya? Bila kita belajar fiqh, maka kita diberi panduan. Oh, nak solat macam ni, rukun solat sekian-sekian. Untuk solat kena wuduk dulu. Wuduk pula apa je sebelum wuduk? Proses dia ni, nampak proses. Sebelum berwuduk, bersuci dulu. Sebab tu kita baca taharah dulu. Lepas taharah, baru angkat hadas kecil, iaitu berwuduk. Lepas berwuduk, baru kita nak solat. Okay? Itu dia punya step dia. Sebab tu kalau kita belajar, aku ni belajar solat dah, tapi wuduk tak belajar. Macam mana tu? Semayang dalam keadaan wuduk tak betul. Ada orang wuduk dengan make up. Gencu tak buang. Eyeshadow tak buang. Apa semua macam opera tu tak buang. Ambil je lah wuduk. Sebabnya kita tengok bila dia pakai telekung, dengan make up semua ada. Dia ni apa benda ni? Lepas tu telekung tu pula, habis kena gincu dia. Ini orang jahil. Tengok. Bagaimana kejahilan sebenarnya, ya, kejahilan mengheret ke arah jauh daripada Allah, maka jawabnya neraka, masuk neraka. Dan orang yang tak mau menerima, macam kita sebut tadi, fazakir. Ada dua golongan orang yang dapat manfaat daripada tazkirah. Pertama, golongan yang bila diberi tazkirah, dia mengambil manfaat, dia terima. Dia nak faham, dia nak belajar. Ada satu lagi golongan yang reject. Orang bagi nasihat, tak payah, kubur masing-masing. Tak payah ajar aku, kau pandai sangat kan? Sudah. Orang yang macam ni, dia menutup pintu kebaikan dan membuka kejahilan. Bila dia tolak, maka dia menutup pintu kebaikan. Sebab tu jaga. Ada orang yang macam ni. Ya? Dia tak dapat manfaat lah kepada tazkirah yang diberi tadi. Dan nak dapat manfaat pun, kalau kita katalah, kita nak belajar ilmu fiqh. Perempuan masa kecil-kecil dulu belajar fardu, belajar kafar. Guru-guru ajar perempuan lebih kepada faham atau hafal? Hafal. Sebab apa? Sebab apa hafal? Sebab nak periksa. Sebab tahap tak sampai lagi untuk faham. Guru pun dia kata, tak ada, aku terang pun berbuih-buih tak faham juga. So hafal je dah. Nampak? Jadi bila kita memberi, nak sampai, nak dapatkan tazkirah tu sampai mendapat manfaat, kita tengok level. Panggil budak sekolah rendah, darjah 2, main belajar fiqh ni, kita nak belajar ni, tapi nak tu nak ajar, tahu. Dia, apa benda ni? Dia tak pun nak tangkap. Sebab tu bila kita makin dewasa, sebenarnya ilmu yang kita belajar, ilmu agama, dari dulu sampai sekarang, sama aja. Sama aja. Masa sekolah rendah, masuk kafar, kita belajar iman, rukun iman, duk hafal tu lah. Sebab tu bila besar, bila dah masuk universiti, saya ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang interview guru-guru untuk kafar ni lah. Dia keluar UIA, dia keluar UM.
Bila kita tanya, bila interview tanya, faham tak tentang uh, tolong terang pasal iman? Dia kata saya belajar sama je dari dulu sampai sekarang, nak tular juga. Iman tu serupa je dia kata. Dan bagi lagi bestnya, ni Alif. Ni apa ni, baca macam mana? Kan? Tengok ayat Quran. Sebab kita nak suruh dia mengajar Quran. Ni dia baca apa? Ular. Hmm. Yang ni macam ni dia baca apa? Alami. Hmm. Ya Allah, itulah. Alami tak apa lagi. Ular lagi teruk. Ular apa? Ular pegaga apa? Nak kata punya tahap tu fardu ain. Quran pun tak boleh baca. Nak ajar anak-anak kita, cucu kita ni. Hak nak masuk kafar ni. Adakah guru macam ni yang kita nak? Tentu kita tak nak. Tak payah duk pergilah. Baiklah. Tok Ma ke Tok Mami ke ajar lagi bagus. Sebab guru tu tak ada kredibiliti, tak ada kualiti. Ini yang berlaku ni. Generasi sekarang ni. Yang kita ingat ni orang tu pandai sangat baca Quran. Jadi, fiqh adalah satu penunjuk jalan. Bagaimana kita nak persembahkan. Sebab Allah suruh kita melakukan ibadah. Ibadah yang macam mana? Itu adalah amal soleh. Amal soleh ni nak dilakukan dengan ada tata caranya. Dan Nabi sebagai kita punya idola. Nabi yang menunjukkan bagaimana solat, bagaimana wuduk. Kalau yang berkaitan dengan perempuan, Nabi tunjukkan Aisyah. Tengok Sayyidatina Aisyah macam mana. Maka kita kena ada satu figure. Kalau dalam lagu kita bisa, Siti Nurhaliza memang top lah. Tapi dalam bab muamalah ibadah kita nak tengok siapa. Sebab tu perempuan kena tengok Nabi kita. Sebab tu dia suruh baca Muhammadi. Kau ambil tu? Ah. Kau tu klinik? Taklah dia kata. Selingan. Maka ilmu fiqh ni kita nak kena belajar detail. Satu. Yang macam zakat tadi saya sebut, itu adalah kita kena keluarkan zakat. Tanpa without doubt. Maknanya kita tak doubt, tak ada ragu lagi. Kena memang wajib keluar. Jangan jadi macam Qarun. Qarun tu Allah tunjukkan salah satu daripada azabnya Allah bagi pada orang yang tak mengeluarkan zakat. Tasyik Qarun, perempuan pernah pergi? Berada di kota Fayum. 60 kilometer daripada Qahirah. Panjang tasik dia 40 kilometer. Kelebaran dalam, kalau tak silap, 10. Kedalaman 30 meter. Dia adalah satu simbolik Tuhan nak tunjuk. Sedangkan Qarun ni siapa? Qarun ni sepupu Nabi Musa AS. Kalau kita kata adik-beradik Nabi, takkanlah pula. Anak tok guru takkan dia jahat kot. Jangan takkan tak ada dah, takkan lah. Nak jadi. Sebab Qarun ini sudah diperkudakan oleh Firaun. Sebab dia kaya, Firaun teka dia, goda dia supaya bersekongkol dengan Firaun. Jadi Qarun ni tak beriman dengan Tuhan Nabi Musa ni. Tak mau percaya je. Bila Nabi Musa hantar orang untuk suruh dia bayar zakat, dia kata, apa pula aku punya susah payah cari duit. Maka akhirnya Allah tenggelamkan dia. Maka kita nak belajar ni, fiqh ni perempuan kena faham. Perempuan nak buat ibadat, contoh, kita ni rasa lah nak buat sembahyang sunat lah. Dia ada solat yang ada hukum makruh. Kan? Sembahyang duha, okey, boleh. Tapi macam mana solat yang pada terpacak matahari tu? Solat apa yang tak boleh? Dia punya nak semangat ni nak sembahyang ni, nak ibadat banyak ni pasal nak mati. Ustazah bagi tazkirah nak mati tak lama dah ni.
Dia buat tahajud waktu asar. Sembahyang apa? Tahajud. Ha. Punya hebatnya pasal apa? Dia kata tahajud. Boleh janji kita buat. Dia bangun tidur daripada Zuhur bangun tidur, dia bangkit buat tahajud. Tu bukan tahajud, namanya solat terkejut. Jadi banyak benda yang kita tak faham ilmu. Macam bila kata-kata puasa. Puasa ni nak puasa tak lama lagi, puasa untuk korban. 1 hingga 9 Zulhijjah. Ada orang tak ada ilmu. Dia main ikut-ikut je. Bila kita cerita pasal puasa, hari tu Ustazah buat daurah. Cerita pasal bab puasa aja. Bila kita nak masuk Ramadan, maka di situ kita mula wajib belajar. Sebelum ni kita tak apalah, tak ambil tahu, tak ada masa nak belajar. Tapi bila nak dekat Ramadan sebagai satu preparation kita nak sambut Ramadan, belajarlah pasal puasa. Puasa ni ada yang muhbitat, ada yang muftirat. Apa dia tu? Tak pernah dengar. Ha. Sebab dalam kita berpuasa, ada puasa yang tak payah kalau kita kata tak payah ganti, tak perlu ganti. Ada puasa yang kena ganti. Contoh, kalau kita kata puasa tu batal sebab dia makan, dia terlupa, dia ataupun tak dia buat apa-apalah, batal. Puasa yang batalnya puasa disebabkan perkara yang membatalkan puasa. Maka hukumnya kena ganti. Okey, qada. Lagi satu kategori puasa yang tak boleh ganti. Tapi apa yang berlaku? Pahala tak ada habuk. Jadi tong kosong. Ini yang paling merugikan. Bila dia akhirat, puasa kita mana? Allah kata, mana ada? Engkau puasa, engkau mengatakan orang. Kau puasa, tapi kau buat khianat ke orang. Maka puasa tadi hanya dapat lapar dan dahaga. Pahala mana? Allah tak catik sikit pun. Nampak? Jadi boleh kena wajib tak qada? Tak wajib qada. Di sudut puasa, puasa pas, lepas. Gitu. Maknanya ada ilmu. Apa yang menyebabkan batal puasa? Ya, perkara yang berkaitan sampai kena keluar apa duit fidyah, mengandung, menyusu. Kalau kita mengandung dalam keadaan mendorakkan bayi, kena ganti ke tak? Kena fidyah ke apa? Ramai orang perempuan. Ni semua terlibatnya cerita perempuan. Ramai sebenarnya tak faham. Bila kita cerita, dulu beranak lama dah dapat, dah tua bangka dah. Masa dulu mengandung anak kembar, tak larat puasa, tak bayar fidyah. Macam mana? Ha. Sebab kita ni, dia dikatakan hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Macam mana nak sembah Allah kalau tak tahu cara? Nak tahu cara macam mana? Belajar. Ini yang kita kena belajar untuk kita boleh buat dengan perform dengan baik. Ada orang sembahyang. Sembahyang ni, sembahyang rajin. Tapi, maaf cakap dah. Kain pendek, asyik nampak kaki. Kita dah tegur dah. Akak nampak kaki. Ya ke? Tak ada apa-apa. Cik, ya ke? Duduk saja. Saya pernah sembahyang dekat masjid tegur. Sebelah tu. Saya kata dia bangkit sembahyang lagi sekali. Bujur dia buat. Kalau tak buat, maka lokor pada. Dia sembahyang tak apa? Sebab dia masbuk. Salah. Dia masbuk. Dia tak dapat rakaat. Tapi dia tak ganti lagi satu. Jadi Ustaz kata tadi masuk rakaat berapa? Dia pun cakap. Rakaat tu tak dapat. Tak cukup. Jadi kena ganti ni. Kena buat balik. Kena mula balik. Dia pun bangun balik buat. Tak faham. Pasal tak faham masbuk muafiq tak faham. Tapi teruja, teringin sangat nak pergi masjid, nak pergi. Orang semua pergi. Dia pun pergi. Tapi dia jadi apa? Dia jadi ligan untuk imam. Nak menyamakan kedudukan dengan untuk imam. Cerita ni cerita benda basi dah. Benda-benda yang setiap kali bila Ramadan mesti berlaku. Bawa anak. Bawa anak tu tak ada masalah. Tapi sebab anak tu jadi ganggu.
Soft putus. Tak faham pasal soft ini, Ustazah pernah mengajar pondok UNAS. Tahu pondok UNAS? Antara kontroversi makcik-makcik, atuk-atuk nenek tu, ialah Ustazah, saya duduk atas kerusi. Dia marah saya. Dia suruh saya duduk belakang lagi. Dah. Jadi, masing-masing, inilah kejahilan. Bila jahil cakap sama jahil macam itik lawan ngayang. Kok. Ha. Kawan ni kata dia betul, dia kata dia ni betul. Kata apa masalahnya? Kita dah sedia ni. Sebelah sini semua orang yang duduk atas kerusi roda. Tiba-tiba dia datang pergi duduk celah ni. Pasal maknanya dia datang lambat. Ada satu hamba Allah ni datang lambat. Dia pun masuk dengan orang yang berdiri. Orang berdiri tak puas hati. Sebab bila dia duduk dalam kursi roda, dia dah ganggu. Baik. Bagaimana soft bila kita duduk atas kerusi? Tu pun tak faham. Bila kita tanya soft tu macam mana? Macam mana bila kita duduk atas kerusi? Kita nak duduk atas garisan atau belakang garisan? Macam mana? Hmm. Takkan dah kita nak anjak belakang. Apa tu orang belakang? Sondoi bawah kursi kita. Sujud bawah kursi kita. Come on lah. Tak, tak boleh. Tak, bila tak faham, tak ada ilmu, tapi nak buat juga. Jadi macam pergaduhan, kontroversi. Pondok ni pun kena faham. Dia datang daripada bagai-bagai background. Ada orang Sabah, ada orang Sarawak. Semayang dia ni tengok langit pun ada. Jadi masing-masing dengan fahaman. Saya ni dah bertahun-tahun duduk semayang macam ni. Dia pertahankan dia punya apa benda yang tradisi dia tu tanpa maknanya tak ada hujah. Kita bercakap benda fiqah mesti ada hujah. Maksudnya apa dalil? Kalau tayamum, okay. Nak tayamum sebab apa? Ini tayamum kan? Siapa tayamum? Tengok dekat TV pun ada. Ni raba-raba kapal terbang tu. Solat. Ya Allah. Janganlah ajar masyarakat jadi bingung macam tu. Dia ada kriteria benda-benda yang memerlu pada nak tayamum macam mana. Ustazah, pengalaman setahun setengah jaga suami kat hospital. Macam-macam pasien. Ada orang tu tayamum bagus dah, semayang tu bagus dah. Tapi dia tayamum tak betul. Tayamum tu kita tengok cara dia. Dia pergi sapu semua. Beg pergi guling kat tanah. Dia tak faham tayamum tu macam mana. Baik. Banyaklah benda. Yang paling ketara sekali, perempuan pergilah hospital. Tak payah tunggu lama-lama. Duduk 2-3 jam cukup. Berapa orang yang solat? Tak solat. Dia hanya seorang menunggu kematian. Duduk, tunggu bila nak dekat mu nak mandi aku. Aku tengah ready dah. Astagfirullahaladzim. Kita pening tengok. Dia punya tak ada inisiatif nak solat. Nak berwuduk pun tak nak. Padahal boleh duduk makan bersembang boleh. Tapi solat tak boleh. Ya Allah. Kalaulah. Sebab taklif solat ni, dia tidak ada escapism. Tidak ada keuzuran. Hatta terlantar sampai mati. Namanya mati. Baru tak payah semayang. Dia jadi mayat tak apa. Sebelum tu kena. Dan solatlah satu-satunya taklif yang Allah beri kepada manusia, kepada orang Islam, yang tidak boleh diwakilkan. Kalau perempuan, contoh perempuan tak puasa, sakit. Takdir, tak panjang umur. Cakap dengan anak-anak. Mak tak nak puasa. Kalau lah, mak meninggal, tolong ganti puasa mak. Atau fidyah, kira berapa hari. Tu anak-anak pun kena belajar. Ni anak-anak kita pun tak tahu apa. Puasa boleh diganti. Maknanya kita boleh puasa untuk arwah. Sebanyak mana yang dia tak puasa hari tu. Tapi solat tak boleh. Tak boleh kita bagi pas. Ni saya nak pas. Ni mak tak semayang. Tolong semayang kat mak. Tak ada macam tu. Sebab tu kenalah betul-betul jaga bab solat. Yeah? Jadi bila habis yang ni akidah ni perempuan mungkin ada guru yang belajar. Sebab
Kalau kita solat tanpa kita ada iman, kita tak yakin dengan Allah, tak ada guna solat. Dan orang yang ada akidah, dia beriman. Ini cerita zaman Nabi. Nabi suruh beriman. Pada peringkat sampai 13 tahun, Nabi berada di Makkah Mukarramah. Nabi menyeru ke orang beriman. Nabi tak suruh solat lagi. Tetapi bila mantap akar tunjang tumbuhnya pokok iman, maka barulah disuruh solat. Masa tu pun solat mabuk. Solat kalau mabuk, merepek, baca apa tak tahu. Solat apa? Minum arak. Okay. Sampai turun ayat. La taqrabu solat wa antum sukara. Barulah mereka. Sebab apa? Sebab ada iman. Kalau suruh semayang dulu, iman tak ada. Boleh dia apa? Esok okok-okok bila. Semayang. Semayang. Orang yang nak ceritanya, pasal hisap okok ni, orang yang duduk sebelah. Pasal bila celah mana baca Bismillahirrahmanirrahim ni kepit rokok ke mulut. Pernah tengok? Ni pasal borong selayang. Geng-geng Bangla. Dah pakai suara pendek. Hisap okok pula. Atau ini halal. Apa halalnya kau bila masa sebut Bismillahirrahmanirrahim? Tengok. Jadi, kalau tak ada akidah dan kenapa pentingnya tasawuf? Apa yang pengalaman tentang tasawuf? Pertama tadi kita memahami bahawa Tuhan melihat kita. Tuhan sentiasa ada. Orang yang tidak memahami kewujudan Allah, dia lebih pada makhluk. Maksudnya kebergantungan dia, kemudian takutnya dia tu lebih macam contohnya, hidup seorang-seorang takutlah, baliklah cepat, takutnya macam punya hantu dah. Pasal apa? Sebab kita ni takut pada makhluk lebih daripada Allah. Tujuan yang kita tasawuf ni adalah kita sentiasa dia nak bersihkan hati kita. Sebab tadi saya sebut Allah pandang hati. Kalau semayang rajin pun sampai dahi hitam, tapi tak ada rasa Allah ada pun. Maka orang yang solat, di sinilah jarum syaitan masuk. Bila tak ada tasawuf, semayang rajin ni cerita Abid. Ada kisahnya Abid ni dia semayang. Lepas tu ada orang alim tidur. Ni cerita lama ni, cerita zaman Tok Kaduk dah. Orang Abid ni orang yang rajin ibadat. Dia duduk semayang. Yang orang alim ni duduk baring tidur je. Maka orang Abid tu kata, apa ni, tidur je masuk masjid lena. Baik macam aku semayang rajin. Tadi dah berapa rakaat dah. Tengok. Dia orang Abid sebab jahilnya kepada ilmu, dia tak ada ilmu. Maka dalam hati dia tu macam-macam. Kena tembak. Syaitan panah macam-macam. Syaitan panah dengan panahan ujub. Panah dengan takabur. Panah dengan riak. Panah dengan sum'ah. Semua segala bagai. Semua ada kat dia. Jadi bila dia solat, dia bagi salam pun semua. Walaupun banyak kan. Syaitan pun pandai. Dia kenapa tak kacau orang alim tu? Dia mimpi hantu pun. Orang alim yang tidur tu tak diganggu. Orang abid ni yang diganggu. Sebab abid tak ada ilmu. Itulah ilmu ni penting. Apabila ilmu subur, pokok ilmu, kita ni macam menanam pokok. Orang yang nak mencari ilmu seolah-olah dia menyemai benih pokok ilmu ni bila tumbuh subur, maka dia akan membuahkan ketakwaan. Akan lahir keluarlah buah-buah takwa, lepas tu iman dan juga ketenangan. Sebab itu orang yang ada ilmu, dia akan jadi takwa. Yang kita duk tengok, baca tiap-tiap kali sembahyang Jumaat. Apa rukun? Yang penting mesti sebut ittaqullah. Allah suruh untuk bertakwa. Tapi takwa ni tak akanlah jadi dengan magic show tiba-tiba. Takwa ini akan lahir bila ada ilmu. Sebab tu kalau tak ada tasawuf, kita boleh bersedekah tapi dengan ada perasaan. Lepas tu pula nak ungkit. Kalau aku tak tolong kau duduk bawah jambatan tu. Tak ada rumahnya. Ini yang tolong kau bagi rumah. Baik-baik. Jadi
Tasawuf ni ajar kita supaya ada tawaduk, rendah diri, tak ada zuhud. Sebab musuh kita dalam hidup ni ada empat. Musuh kita. Ni untuk penutup. Musuh kita ada empat, perempuan. Apa dia? Kalau kita nak jadi hamba Allah yang dekat, muqarrabin, yang mendekati Allah, yang taat pada Allah, kita kena aware dalam hidup kita ni ada musuh. Empat musuh. Musuh yang pertama, kita tahu dah, innahu aduwwun mubin, syaitan. Musuh yang kedua, hmm? Nafsu, ya. Tiap-tiap hari kita kerja berperang. Perempuan nak pergi perang kat Gaza, perempuan perang nafsu pun tak settle lagi. Nak bangun tidur kan, duk termenung. Tengok jam, awal lagi tidur balik. Azan ni dah bunyi dah, tapi kita nak bangkit tak ada kekuatan. Sebab apa? Kita tak train diri kita untuk lawan nafsu. Ni macam raya ni, open house ni. Sampai, maaf cakap lah, over sangat. Makan sampai mana nak makan. Perut kita sebenarnya tak boleh makan banyak pun. Lebih sebab qaddara wahada tu, faqaddara fahada, Allah tetapkan setiap satu tu ada ukuran. Dan Allah beri petunjuk. Contoh, seorang bayi lahir, dia menyusu. Allah bagi petunjuk, ilham kat dia macam mana nak nyonyok susu. Ada kita ajar dia macam mana nak susu. Isap tahu, isap tak ada ajar. Letak je kat puting. Terus isap. Nampak? Dan Allah bagi kadar. Bila dia kenyang, dia lepas. Dia tak isap lagi dah. Maka daripada situ, hukum dan dikatakan anak susuan apabila dia kenyang dan lepas 5 kali. Bukan 5 hari, 5 kali. Kata sekali pun dalam satu hari, dia minum 5 kali, dia kenyang. Maka itulah jadi anak susuan. Kalau kita tak faham, dia dah susu dah. Sekali tak kira. Sekali tak cukup. Makna itu kadar yang Allah bagi. Macam kita. Kita makan lebih. Apa jadi? Muntah. Kan? Setiap satu ada kadar ukuran dia. Baik. Jadi, apa yang kita buat, semuanya ada. Tak boleh melebih, tak boleh lebih-lebih sangat. Kalau sampai lebih, jadi membazir. Membazir tu dah jadi kita ikut nafsu dah. Kita rasa tak cukup. Padahal orang tak datang pun. Orang dah makan banyak tempat dah. Nak makan apa lagi dah. Kan? Jadi itu yang jadi pembaziran. Yang kedua nafsu. Yang ketiga. Yang kita hidup ni apa? Dalam apa? Dunia. Dunia ni sentiasa. La uzayyinannakum, akan aku hiasi dunia kepada mereka. Tak habis-habis kita ni. Orang tukar trend. Tudung Nilofa. Apa tu tudung Mariam Khadijah. Tudung nama apa lagi. Semua nak pakai. Islam ini mudah. Bila kita cerita inna dina yusrun. Puasa. Allah bagi kita puasa. Tapi Allah bagi kita sahur. Puasa orang dulu-dulu sampai malam tak boleh buka. Tapi kita puasa maghrib dah boleh buka. Apa susahnya? Solat. Tak perlu pakai telekong, perempuan. Orang Arab tengok pelik Malaysia. Pasal apa kena pakai telekong terbang-terbang macam burung? Tak payah. Dia sebenarnya tudung, tutup aurat, tutup dagu. Kan? Pakai jubah, pakai stocking. Cukup. Khalas. Tapi kita menyusahkan diri kita. Kita nak kena beli telekong, ada labu labu air. So cukup. Itu yang kita susahkan. Ni cerita pasal tudung pula. Pakai tudung. Pakai tudung ni sebenarnya masuk tudung. Dah habis settle. Dah nak belit, nak pusing macam serban. Nak pusing-pusing, nak putar-putar. Lepas tu color nak matching. Bagi sama dengan langsir, bagi sama dengan tudung meja. Itu yang jadi susah. Kenapa tak jadi pergi? Tak ada tudung nak pakai. Tudung nak matching dengan color je punya langsir. Macam mana? Ya Allah, pening macam tu. Kita yang bagi susah. Allah tak susahkan kita. Itu yang menyebabkan
Bila kita kata agama tu mudah, dia pun tak faham mana mudahnya. Ha. Kalau tak dalam bab solat, tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk baring. Maknanya taklif yang Allah beri, Allah dah tahu dah takat mana kadar kemampuan kita. Kalau kita nak katalah susah sangat, nak berwuduk dan sebagainya, sampai Allah bagi tayamum. Tayamum ni paling mudah. Ha. Tuan tak nak buat juga lagi. Sebab apa? Tak pernah belajar tayamum. Bila putus air, dia terus bang. Itu jam. Macam mana? Tak ada air. Sebab kita ada ilmu, tapi kita tak nak belajar. Dan ada ilmu, kita dah belajar. Tak nak guna. Tak pakai. Itu yang jadinya. Ya. Ha. Jadi, yang ketiga tadi dunia. Yang keempat, last sekali, untuk. Tadi tergantung balik tidur tak lena pula kan. Yang terakhir ialah manusia. Musuh kita ni, yang bila kita sebut syaitan, dah faham dah. Yang kedua, nafsu ni dengan diri kita sendiri. Kita perang dengan diri kita. Kalau kita terasa nak beli macam-macam kan, kita cakap dengan diri kita, ya Allah, hak ada pun banyak penuh almari dah tu. Dulu saiz M, sekarang dah double XL. Kan? Hak yang tu kena let go lah bagi kat orang. Yang double XL ni tak apalah beli, tapi janganlah banyak-banyak sangat. Manalah tahu turun S pula ke? Ha. Jadi jangan ikut nafsu sangat. Macam nak makan kan, jangan nak makan. Kita banyak mana hidangan sedap di mulut saja. Dah masuk perut jadi tahi. Betul. Tak ada apa dah. Sedap di mulut saja. Jadi nafsu dan ketiganya pasal dunia. Dunia ni sentiasa menarik kita supaya leka. Dunia sentiasa ajak kita supaya tinggalkan kebaikan. Tengoklah dunia, tengok handphone, tengok Facebook. Macam-macam kan? Dan yang terakhir manusia. Manusia ini adalah golongan yang kita kena hati-hati.
Baik, yang terakhir tadi manusia. Kalau bajet sebelum azan. Sebab tak tahu timing kan. Manusia ni, perempuan tolong beri perhatian sikit. Kita ni boleh berkawan. Tapi tengok orang. Pada umur macam ni, kita tak boleh kawan semua orang. Ada kawan yang memang boleh memberi manfaat pada kita. Kalau dia orang yang berilmu, kita kena rapat dengan dia. Pasal apa? Kita nak tumpang. Kalau dia tak ada ilmu, tapi dia memang suka nak beramal, kita kena kawan dengan dia. Tapi kalau kawan yang kita kata, kita nak pergi usrah, nak pergi majlis ilmu, dia kata esok-esok lah. Hak tu jangan kawan. Sebab ada manusia yang dia dia adalah klon ataupun hmm, dia tu syaitan. Ha. Dia tak, even manusia ni termasuk pasangan kita. Kadang-kadang pasangan kita ni tak minat apa belajar banyak-banyak nak jadi ustazah apa. Kita nak pergi belajar, dia kata tak payahlah. Jadi ujian tu, maknanya bila kita dapat pasangan yang macam tu, hati-hati. Ya. Kita kena pandai lah nak nak adjust macam mana ya. Sebab kita nak syurga Allah. Kalau kerana manusia, ya, walaupun adik-beradik, walaupun saudara mara, kerana manusia ni kita boleh terhumban dalam api neraka. Hanyut. Kawan ni pasal, kan? Kawan ajak lepak lah. Ni kalau orang lelaki-lelaki, melepak. Nah, cerita dulu-dulu, duduk kat kedai, tengok Gusti, wrestling tu. Sampai tengah malam, boleh? Eh, gila dulu, wrestling tu penipu hangit. Tapi tengok juga, tergeliak bejik mata. Orang tahu orang tipu pun tengok juga. Ha. Orang perempuan nasib baik tak kena, tak ada macam tu. Ha. Tapi bila kita tak, makna tak sahaluan tu masalah. Kita nak ibadat, nak semayang. Dia kata tadi dah semayang dah, sudah lah. Sikit-sikit sudah lah. Semayang banyak-banyak buat apa? Ya Allah. Jadi manusia ni, perempuan kalau berkawan, so duk perhati orang perempuan dia especially. Orang lelaki dia tak berapa sangat. Orang lelaki kalau dia nak pergi kuliah, dia pergi. Dia orang perempuan, awak nak pergi tak? Awak tak pergi. Oh, saya pun tak pergi lah. Ada apa kenanya nak ikut kawan? Ha. Lepas tu kita attach dengan tumpang kereta dia. Bila dia kata, aku nak balik. Loh, kita punya kelas talaki. Ustazah ada student yang talaki. Dia masih kat sana. Bila kata nak mengaji. Ustazah saya nak kena mengaji cepat. Kawan saya nak balik. Apa kena dia nak balik? Saya tumpang dia. Oh, habis tu suruh dia mengaji sama. Dia tak mau mengaji. Tak nak mengaji. Dia tak nak masuk kelas tahsin Quran. Habis yang kawan ni kulak-kulak lah mengaji. Kemudian kalut-kalut dengan kabut. Pasal apa? Saya kena tinggal. Ya Allah. Pening. Ni orang perempuan. Kawan ajak pergi. Ada offer ni kat IOI ni. Jomlah kita pergi. Korban majlis ilmu. Nak jaga hati kawan. Ya Allah. Ni jadi jaga 4 perkara ni untuk kita hidup dengan penuh keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perempuan mendapat manfaat pada kongsian petang ini. InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan. Dan Ustazah akan macam mana pun Ustazah mana-mana mengajar, Ustazah akan selit tasawuf. Cuma kita tak, buku tu tak ada lah. Maknanya kita ada. Yang tadi tu cakap dunia tu tasawuf tu. Tu ilmu tasawuf. Bukan dalam fiqah. Fiqah ni dia straight je. Tengok signboard, kono. Tengok traffic light, berhenti. Faham tak? Tu fiqah. Tasawuf ni dia tersirat di sebalik yang tersurat. Hati, nampak tak? Tak kan? Apa yang dalam hati kita, ni senyum-senyum dalam hati menyumpah. Ustazah ni kata kat aku je. Macam itulah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Macam nak baca doa? Baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.